Assalamualaikum semua. Hari ni Yasmin nak buat ikan siakap bakar dengan petai. Ikan siakap ni memang antara ikan yang paling popular dekat Malaysia. Kalau kat restoran, confirm ada lauk wajib ni. Ikan steam ke, goreng ke, tiga rasa ke, semua orang order. Tapi kali ni kita buat version lain sikit. Siakap bakar dengan paste ikan bakar ala Portugis jenis, siap tambah petai. Ada peminat petai tak kat sini? Sebelum bakar, ada tips penting tau. Kalau nak elak hanyir, masa cuci ikan tu lumur sikit dengan asam jawa ataupun perahan limau nipis. Biar sekejap, lepas tu baru bilas. Bau hanyir tu terus hilang. Isi pun jadi lebih segar kalau masak. Cara nak masak dia senang je. Lumur ikan dengan paste, tabur petai sekali. Lepas tu taburlah apa-apa lagi yang korang nak. Dan masuk oven. Tunggu je rumah dah semerbak dengan aroma ikan bakar dan petai yang cute tu. Itulah senangnya bila ada paste ikan bakar ala Portugis ni. Lauk simple terus jadi special. Lagi best sekarang ada promotion tau. Boleh beli 3 pack dengan harga bawah RM20 atau terus beli 5 pack untuk simpan stok. Yang 5 pack tu pun ada harga mesra-mesra tau. Tekan je pack kuning, tengok dapat harga berapa. Jangan lupa cuba, cepat-cepat. Yes, hari ni je.